Video ini menerangkan kaedah menulis Article Systematic Literature Review atau SLR. SLR ialah pendekatan sistematik untuk mengenal pasti, menilai dan mensintesis kajian lepas secara telus, tersusun dan boleh diulang semula. Secara ringkas, SLR bukan sekadar ringkasan literatur biasa. Ia menggunakan protokol yang jelas, strategi carian yang terancang, kriteria pemilihan yang eksplisit dan proses pelaporan yang sistematik. Langkah pertama ialah menentukan soalan kajian. Mulakan dengan ISU yang jelas, tetapkan objektif khusus, kenal pasti populasi atau konteks kajian, dan pastikan soalan ITU boleh dijawab melalui literatur yang tersedia. Langkah kedua ialah membina protokol dan strategi carian. Pilih pangkalan data yang sesuai, bina kata kunci utama, gunakan operator boolean seperti AND dan OR, serta tetapkan tempoh tahun penerbitan yang relevan. Langkah ketiga ialah menjalankan carian artikel secara sistematik. Ekspor rekod ke perisian pengurusan rujukan, buang artikel pendua dan simpan rekod carian supaya proses kajian dapat diaudit semula. Langkah keempat ialah saringan artikel. Gunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menyaring tajuk dan abstrak terlebih dahulu, kemudian baca teks penuh sebelum membuat keputusan akhir tentang artikel yang diterima. Langkah kelima ialah menilai kualiti kajian. Gunakan rubrik atau senarai semak untuk menilai metodologi, sampel, instrumen, dapatan dan kesesuaian artikel sebelum dimasukkan ke dalam sintesis akhir. Langkah keenam ialah ekstraksi data. Bina matriks yang standard untuk merekod penulis, tahun, objektif, reka bentuk kajian, sampel, kaedah analisis, dapatan utama dan jurang kajian. Langkah ketujuh ialah mensintesis dapatan. Kenal pasti tema, pola, trend, persamaan, perbezaan dan percanggahan antara kajian supaya pembaca dapat melihat gambaran keseluruhan bidang tersebut. Akhir sekali, tulis artikel SLR secara berstruktur. Bahagian penting termasuk pengenalan, metodologi, dapatan, perbincangan, implikasi dan kesimpulan. Artikel yang baik perlu jelas, telus dan disokong bukti.